Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu Najib dihukum penjara 15 tahun, denda RM 11.4 bilion untuk kes 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Najib Razak bagi setiap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan penjara 5 tahun bagi setiap 21 pertuduhan pengguna wang haram bagi kes 1MDB. Kita main dengan respon daripada Iswadi Murni di akhir, nanti kita komen macam biasa. Transaction easy to track. Kita tak nak tipu. Kan? Jadi SRC is a simple, orang kata apa, case bukanlah simple macam mana, tetapi maksudnya clear case. 1MDB pun is a clear case. Duit tu masuk dalam account. It's as simple as that. Apa lagi yang kita nak pertikaikan? Apa lagi yang kita nak pertikaikan? Itulah masalahnya. Jadi dalam hal macam ni tuan-tuan, kita kena faham satu perkara, bahawa Najib telah melakukan kesalahan tersebut. So kesalahan dia telah dijatuhkan hukuman penjara 165 tahun. Saya kata maksimum dia boleh kena 187 tau. 187, kalau kira semua tu 187, dia kena 165. Dan saya kata dia boleh kena 11 bilion lebih. Dia kena 11.4 bilion ringgit denda. Pending denda tu, kalau dia tak boleh bayar, dia kena tambah lagi 10 tahun. Bermakna dia akan kena 25 tahun. Dia takkan boleh bayar punya 11 bilion tu. Dia takkan boleh bayar 11 bilion, maka dia akan dipenjarakan 25 tahun. So 25 tahun tu serentak dengan 6 tahun ke is? Tidak. 6 tahun tu cerita lain, 25 tahun ni cerita lain. Sebab dia dua kes yang berbeza. So ada kemungkinan tak bahawa dia akan serve 5 tahun, 6 tahun ni dia akan habis, tuan-tuan eh? Ni dah masuk tahun ketiga katakan. So dia ada 3 tahun berbaki. Dia habis 3 tahun tu, dia akan sambung lagi another 15 years. Kemudian sambung lagi another 10 years. Another 25 years di dalam penjara. Sekarang umur dia 70, lebih katakan 70. So maksudnya dia akan merengkok dalam penjara sehingga umur dia 90 lebih, dekat 100 tahun kalau dia hidup lagi. Kalau dia hidup lagi sehingga 100 lebih tahun dia duduk dalam penjara. Dan pada masa 2015, pada masa itu, siapa yang puas hati, tuan-tuan? Siapa yang puas hati bila Arul Kandar mengatakan, oh ini akaun kami? Siapa yang puas hati? Tulis dekat komen. Kan? Tulis dekat komen. Siapa yang puas hati? Yang mengatakan akaun tu puas hati, penerangan 1MDB puas hati? Siapa? 10,000 sehari belanja. Katakanlah tuan-tuan ada 11 bilion. Betul, X Sulong kata, kalau tuan-tuan ada 11 bilion ni, kalau tuan-tuan belanja 10,000 ringgit sehari, setiap hari, 300 tahun baru habis 11 bilion. Itulah banyaknya jumlah. Siapa yang puas hati? Puas. Wah, puas kata kami puas hati. Dia faham ke akaun yang dibentangkan tu? Dia faham ke apa yang berlaku di dalam MBB? Kan? Dia faham ke tidak? Kan? Akhirnya kena kencing macam tu je, tuan-tuan. Kena tipu macam tu je dia orang. 1MDB ni, it's a pinnacle. Dia sebenarnya dia boleh jadi satu titik kepada titik permulaan kepada perjuangan kita untuk menentang rasuah. Tetapi selagi mana Azam Baki dekat situ, dia ada masalah. Dia ada masalah dekat situ. Now, saya tanya macam ni lah, kenapa Azam Baki tak berani tampil untuk menerangkan? Sebab dia adalah antara 3 parti. Di samping ketua pengarah, dia dan ada seorang lagi. Dia kata mereka berjumpa dengan penderma Arab itu. Soalan saya, Azam Baki berani ke tidak dedahkan dia jumpa atau tidak penderma Arab tersebut? Azam Baki berani atau tidak dedahkan benarkah dia berjumpa dengan pegawai ataupun tentang penderma Arab tersebut, ataupun itu satu penipuan? Saya cabar Azam Baki untuk dedahkan perkara tersebut. Kita kena desak Azam Baki bagi tahu apa sebenarnya berlaku. Adakah dia tidak tahu? Saya tidak tahu, saya hanya ikut bos saya. Saya bukan ketua pengarah. Okey, kalau betul teruskan. Ataupun sebenarnya dia menipu. Kalau dia menipu, siapa yang menyuruh dia menipu? Siapa yang menyuruh dia menipu? Siapa yang menyuruh dia menipu? Itu satu persoalan yang sangat besar yang rakyat sekarang ni kena jawab. Azam Baki kena jawab kepada rakyat. Itu poin saya. Azam Baki kena jawab kepada rakyat. Sebaliknya hari ini, dengan muka selambanya dia cakap dekat media, oh ya, terima kasih, memang apa kata kita, itu kenyataan mahkamah lah. Itu kenyataan mahkamah.
Kan itu kenyataan mahkamah. Tak apalah, ya betul lah tu. So jumpa ke tak jumpa dengan penderma Arab tu? Kenapa Azam Baki sampai sekarang tak berani mendedahkan dia jumpa ke tidak? Dia bukan rahsia lagi dah tuan-tuan. Mahkamah dah kata itu adalah palsu. Tinggal Azam Baki kena buat statement sekarang ni. Sebenarnya ya, kami memang jumpa dengan penderma Arab tersebut. Kami yakin itu adalah penderma Arab. Dedahkanlah. Ataupun sebenarnya kami tak jumpa. Memang sebenarnya kami tak jumpa. Ataupun kami telah ditipu. Dia kata dia penderma Arab. Kami percayalah. Percayalah. Tapi buat statement, buat kenyataan. Sebagai ketua SPRM yang kononnya bertanggungjawab, berintegriti, dia kena berani tampil ke hadapan. Sebab dia adalah salah satu parti yang katanya berjumpa dengan penderma Arab tersebut, yang mana mahkamah hari ini telah menyatakan bahawa cerita derma itu adalah palsu, tuan-tuan. Cerita derma itu adalah palsu. Kan timbul dalam grup saya ini kan, dia kata bahawa yalah, yang Cina-Cina ni semua lepas, akhirnya Najib masuk penjara. Yelah, yang Najib pergi minta rasuah tu kenapa? Dan jangan cerita Cina je, ada Melayu juga lepas. Contoh kes Rosmah, 2 saksi di dalam kes Rosmah, dua-duanya Melayu, dua-dua lepas. Rizal Mansur Melayu juga, lepas juga. Kenapa kita tengok Cina je, kita tak tengok Melayu tu? Lepas juga, sebab dia orang adalah saksi utama. Saya kata tanpa saksi utama, kes Najib ni tak boleh lepas. Kes Najib ni akan sangkut. Maksudnya kes Najib ni dia akan lepas, kita tak boleh nak sabitkan dia. Tapi saya adalah tengok tadi kan, tertengok apa geng-geng Najib ni lah. Selagi Jolo itu tidak ditangkap, dia kata, selagi Jolo itu tidak ditangkap, maka Najib itu tidak bersalah dan saya tidak akan terima hukuman bersalah Najib itu. Saya tidak akan terima selagi Jolo tidak ditangkap. Saya nak bagi tahu lah kepada orang yang cakap macam tu. Maksudnya pertama, kamu tak faham lah prosedur mahkamah tu bagaimana. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak bagi tahu dia lah, tak ada, maksudnya Jolo itu bukan the main culprit. Jolo tu bukannya penjenayah paling utama. Jolo tu pembantu je. Yang penjenayah paling utama adalah Najib. Kenapa, tuan-tuan? Jolo ada kat situ. Kalau Najib tak benarkan, tak ada bagi kebenaran untuk dia nak keluar atau masukkan duit tersebut tak akan masuk atau keluar daripada kantong negara 1MDB dan syarikat-syarikat dia, dan juga masuk ke dalam akaunnya. Mustahil wang masuk dalam akaun Najib tak tahu, sebab Najib yang keluarkan. Bukannya RM2, bukannya RM20, bukannya RM200, 2.3 bilion ringgit. Bilion ringgit, tuan-tuan. Tuan-tuan takkan boleh faham bilion ini kalau tuan-tuan 100,000 pun, akaun tuan-tuan 100,000 pun tak pernah masuk. Ini kan pula kalau bilion dalam tu. Oh my God. Bayangkan 1 bilion dengan 1 million dan 1 bilion dengan 1 juta. Bezanya umpama tuan-tuan sekarang ni ada 1,000 ringgit. Itu 1 bilion umpama. 1 juta umpama orang itu ada RM1. Itu beza. Beza tak orang yang ada RM1,000 dengan orang yang ada RM1. Itu beza. This is what happened. Dia ni masalah yang ada dalam negara kita, and this is just one step. Tetapi kita agak pincang lah kita punya perjalanan anti rasuah kita ni. Najib ni betul besar, tetapi Azam Baki masih ada kat situ. Azam Baki masih ada kat situ. Sepatutnya Azam Baki kita dah kena remove dah. Kita kena desak Azam Baki untuk dikeluarkan daripada kepimpinan dan juga daripada barisan untuk menentang rasuah ini. Baru rakyat boleh percaya. Selagi mana kita letak Azam Baki kat situ, rakyat takkan percaya, tuan-tuan. Trust me. Whatever lah you nak letak Azam Baki ke bahagian mana, saya tak suruh buang Azam Baki, tak. Pindahlah departmen mana, mungkin dia tak pencen lagi. Tetapi kena ganti dengan orang lain. Whoever lah. Siapa yang kita rasa boleh ganti, gantilah. Kan? So itu on the 1MDB side. The next one siapa, tuan-tuan? The next one is Muhyiddin. Dan yang terbaru, cerita tepi Muhyiddin lah. Muhyiddin tu nanti kita akan cerita. Saya dah cerita panjang itu. Tapi saya nak membawa kepada PAS ni kan. Saya tertarik semalam. Tidak ada rasuah dalam PAS ni. Parti PAS ni tak ada rasuah, tuan-tuan. Kita tak ada kena-mena dengan rasuah. Hari ini Hadi Awang mendedahkan bahawa pergolakan yang berlaku di Perlis itu adalah kerana projek dan rasuah. Projek dan rasuah di kalangan siapa? DAP tak ada, PKR ada seorang.
Amanah tak ada. Yang ada adalah Parti Islam Melayu yang memerintah. Daripada 15-14 Islam Melayu daripada Bersatu dan juga dari PAS. Kenapa cerita rasuah itu masih ada di kalangan pemimpin-pemimpin PAS, menteri besarnya PAS, anak menteri besar terkait dengan rasuah daripada PAS? Tuan-tuan, saya dah beritahu, kita ni manusia. Saya kata sekarang ini dia perintah negeri-negeri yang miskin, boleh dah cerita tak ada rasuah. Dia perintah Kelantan, Kedah, Terengganu, negeri-negeri miskin, Perlis, bolehlah dia cerita tak ada rasuah. Itu pun bak kata Hadi Awang ada rasuahnya kerana berebut projek. Bayangkan kalau dia perintah negara ni, tuan-tuan. Tapi satu lah yang saya kata, jangan kita tak nak orang kata nak ambil Anwar Ibrahim kerana takut PAS memerintah. Itu salah tu. Oh, kita kena undi Anwar Ibrahim kerana kita takut PAS memerintah. Itu salah, itu pandangan yang salah. Dan itu perasaan yang salah. Kita kena undi Anwar Ibrahim kalau betul-betul dia bagus memerintah. Kalau kita rasa dia tak layak memerintah, jangan undi dia. Kalau kita rasa memang dia bagus memerintah, maka kita kena undi dia. Jadi itu, bila sentimen mengatakan kita undi Anwar Ibrahim kerana kita tak nak PAS memerintah, yang itu masalah. Akhirnya dia takkan dapat menyelesaikan masalah negara kita yang paling tuntas, iaitu untuk menentang rasuah, untuk menentang korupsi. Itu takkan berlaku dengan mudahnya kalau kita tidak kita tak bawa benda itu. Kita tak bawa cerita yang sebenar. Kita tak bawa reformasi yang sebenar. So lepas ini Najib akan ada apa? Najib dia ada dua pilihan. Dia ada pilihan seterusnya. So ikut kata pengguam dia tadi, Isnin ni mereka akan merayu. So dia ada dua lagi mahkamah dia akan lalui. Ini mahkamah tinggi lah, mahkamah tinggi. So dia akan merayu satu lagi di mahkamah rayuan. Kemudian paling final nanti mahkamah persekutuan. So ada lagi ada lagi ada lagi, dia ada lagi. Okay, dia ada lagi, iaitu di mahkamah rayuan. Kemudian ada satu lagi mahkamah persekutuan. So saya jangka mungkin another good 4-5 years lagi lah. Mungkin 3, 4, 5 tahun lagi kes ni akan habis before dia betul-betul didapati bersalah. Dan before dia betul-betul didapati bersalah. Dan hari ni juga saya dah mula nampak cerita muafakat nasional mula berlegar-legar di kalangan pemuda. Pemuda UMNO dah menyuarakan, Akmal Saleh, kita kena mewujudkan muafakat nasional, kita kena kembali muafakat nasional, kita kena kembalikan semangat perjuangan Melayu Islam bersama dengan PAS. Hari ini Fadli Syahri keluar juga kenyataan, kita kena wujudkan muafakat nasional. Kan? Ada orang kata kat saya, what if kalau PAS memerintah nanti dengan UMNO? Okey, kita bagi senario je lah. Ni angan-angan, cerita-cerita je lah. Yang pertama sekali, yang wala untit memang dia happy lah. Okay, tak apalah. Dan kedua dia kata masalah is nanti negara yang teruk, negara ni teruk. Saya kata ya, memang negara akan teruk kalau mereka memerintah. Tetapi dia tahu, PAS tahu mereka kalau nak memerintah, dia takkan boleh memerintah, dia takkan jadi Perdana Menteri. Dia akan namakan Zahid Hamidi ataupun orang di dalam Barisan Nasional UMNO sebagai Perdana Menteri. Kita saya baca detail lagi. Ketika memaklumkan hukuman tersebut, Hakim Colin bagaimana memerintahkan agar tempoh penjara dijalankan serentak, bermakna Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 15 tahun bagi kesemua 25 sabitan ke atasnya. Hukuman penjara tersebut hanya akan bermula selepas dia menghabiskan hukuman penjara untuk keekstrasi internasional yang sedang dijalaninya. Akhirnya terus support channel Hang. Jom jumpa lagi. Assalamualaikum.